kita kali ini dan beliau sudah pun sampai ke Singapura dan beliau dalam keadaan yang letih. Sebelum di Singapura beliau ada programnya di Malaysia dan selepas ini beliau akan meneruskan programnya di New Zealand. Jadi beliau ni back to back lah dakwahnya beliau dan kurangnya waktu rehatnya Habib Kazim. Jadi kami memberikan mohon kerjasama para jemaah sekalian untuk yang membawa anak-anaknya yang ingin untuk didoakan ataupun disalam bersama dengan Habib. Kalau dapat peluang, bismillah. Kalau tidak, jangan merebut, jangan menghalang Habib daripada berjalan menuju ke tempat rehatnya. Kerana Habib perlu rehat sebelum acara yang akan datang. Kami yang hanya khidmat bersama Habib pun kami dah penat. Apalagi Habib yang datang memberikan ceramah, kena prepare. Bukan Habib datang tak prepare. Kadang-kadang Habib tulis notanya, apa yang nak disampaikan kepada jemaah sekalian. Habib tanya topiknya, Habib tanya audiensnya, siapa yang hadir, berapa ramai yang hadir. Ya, Habib pun ada dia punya homework yang Habib buat. Bukan Habib datang ceramah gitu balik. Lah, Habib tanya kita, siapa yang hadir, berapa ramai yang hadir, siapakah audiensnya dan sebagainya. Jadi Habib ada persiapan sebelum menghadiri majlis. Dan juga dalam majlis Habib yang akan bercakap 1 jam lebih dan kemudian Habib pulang ada waktu rehat sebentar saja sebelum program yang seterusnya. Jadi ini kami haraplah para jemaah sekalian dapat benar-benar memahami kepenatan, kelelahan Habib Kazim. Walaupun begitu beliau tak cancel majlis-majlis yang ada. Kadang-kadangnya memang kesihatannya beliau sampai kita lewatlah seperti hari ini dan sebagainya, tapi alhamdulillah beliau tak sampai untuk tidak hadir langsung untuk bertemu dengan para jemaah. Jadi saya mohon kerjasama sekali lagi kepada para jemaah sekalian. Nanti insya-Allah kita akan tunjukkan di skrin bila Habib dalam perjalanan menuju ke masjid dan boleh kita nanti bangun untuk sama-sama menyambut kedatangannya Habib Kazim insya-Allah dan ceramah beliau lebih kurang kita berikan waktu dan tempat kepada Habib sehingga lebih kurang 12 suku insya-Allah dan kemudian selepas 12 suku ada ruang untuk beberapa soalan. Paling lewat 12.45 kita perlu selesai kerana Zuhur 1.04. Jadi Habib perlu rehat sebelum Zuhur. Dan selepas itu kerana program seterusnya di Masjid Al-Ansar yang Habib punya slot bermula pada jam 3 insya-Allah. Nah, jadi program-program Habib yang seterusnya seperti mana yang kita ketahui esok malam di Masjid Hajar Fatimah juga itu acara yang kemuncak. Itulah acara kenapa Habib Kazim menerima jemputan Majlis Al-Muwasalah untuk ke Singapura, iaitu Majlis Hall Al-Alamah Al-Qutub Al-Isyad Al-Ghawthul Ilma wal-Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang mana saya ulangi, kitabnya ada di belakang. Dan sebenarnya menantikan Habib Kazim, mungkin kami boleh kongsikan sedikit daripada kitabnya Habib Abdullah Haddad. Di antara 11 jilid itu, kitab Habib Abdullah Haddad ada satu kitab itu yang mana diterjemahkan di dalam bahasa Inggeris, ianya menjadi sebab hidayahnya ramai orang, terutamanya di Eropah. Dan Habib Kazim sendiri pernah menceritakan semalam di Pergas di Jamiatul Ulama yang Habib memberikan kitab terjemahan Habib Abdullah Haddad kepada satu wanita. Yang wanita ini dalam satu masalah dan sebagainya, diberikan kitab tersebut kepada wanita tersebut pada 1 tahun lah dan di Denmark yang Habib berjumpa dengan wanita tersebut di Denmark. Habib berikan dia satu kitab. Beberapa tahun selepas itu kitab Sabilul Intikar, The Life of Man, atau Risalatul Mu'awanah. Risalatul Mu'awanah, yang ini kitab bahasa Inggerisnya The Beneficial, Risalatul Mu'awanah, dalam bahasa Inggerisnya, saya tak ingat, tapi salah satu daripada 11 kitab tersebut, tak tahu beri kat belakang, kata Ustaz Ali. 11 kitab tersebut, maka ianya salah satu kitab yang luar biasa yang dikarang oleh Habib Abdullah Haddad, Risalatul Mu'awanah. Sayyidil Alam Al-Habib Umar, beliau menekankan kepada tulabul ilm ataupun kami sebagai penuntut ilmu, beliau mengatakan Risalatul Mu'awanah ini nak dibaca, dah habis baca kembali, dah habis baca kembali, dah habis baca kembali, kerana penuh dengan rahsia yang ada dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Jadi Habib berikan kepada wanita ini kitab tersebut di Denmark. Beberapa tahun selepas itu, Habib kembali ada programnya di UK, di Britain. Lalu wanita ini datang berjumpa dengan Habib. Dan Habib tak ingat wanita ni pun. Habib kata, aku tak ingat dia. Tapi dia ingat kepada Habib. Dia kata, Habib ingat tak dulu
kau pernah berikan aku satu kitab. Jadi Habib kata Habib pun pura-pura lah ingat jadi supaya tak mengecewakan wanita tersebut. Habib kata betul-betul aku pernah berikan kau kitab ini. Dia kata Habib yang selepas dengan berkat kitab tersebut urusan aku semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suaminya masuk Islam dan sebagainya semua ataupun dipermudahkanlah urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat beliau mengamalkan kitab Risalatul Muawanah dikarangan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan banyak juga Sabilul Iddika, The Life of Man. Juga ada satu kitab yang luar biasa yang mana menyebabkan hidayah ramai orang. Jadi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad katanya para guru-guru kami juga termasuk Habib Qadir, Habib Sayyidul Habib Umar, pada zaman ini adalah zaman yang untuk kita banyak mentalaah kitabnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kalau pada zaman dahulu kita membaca lebih kepada kitab-kitab yang Imam Al-Ghazali, namun pada zaman sekarang ini lebih kita menumpu kepada kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan dia sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan menjadi sebab hidayah kepada manusia-manusia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi keesokan harinya kita akan memperingati kepada beliau. Habib Abdullah Al-Haddad tak pernah keluar daripada Kota Tarim untuk datang ke Singapura. Tidak pernah keluar daripada Kota Tarim untuk ke UK. Tidak pernah keluar ke Kota Tarim untuk ke Amerika. Tidak pernah keluar daripada Kota Tarim untuk ke Australia. Tidak pernah keluar daripada Kota Tarim untuk ke New Zealand. Tapi kitabnya sampai kepada New Zealand, kitabnya sampai kepada Amerika, kitabnya sampai ke Singapura, kitabnya sampai sehingga menjadi sebab hidayah kepada manusia yang di luar kotanya tadi. Ini menunjukkan keberkatan dan kabul yang mana Allah menekan pengabulan di dalam kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan seperti mana kita dapat lihat di skrin, Habib sudah sampai dalam perjalanan menuju ke Masjid Hajjah Fatimah. Live, ini live, insyaAllah. Tak tahu bateri siapa yang tengah dulu tu. Okay, bateri iPad tersebut. Jadi Alhamdulillah, jadi kami mohon pada jemaah untuk sertai beberapa program. Di antara perkara yang menarik yang tadi pagi yang saya dengar daripada kuliah subuh yang disampaikan oleh Habib yang terjemahkan oleh Ustaz Ali Rohani berkenaan dengan datangnya para ulama, yang berkenaan dengan hilangnya ilmu dengan meninggalnya para ulama. Dan Habib mengatakan ini adalah kerana bila datangnya para ulama, ataupun adanya para ulama, manusia tidak mengambil ilmunya daripada dada mereka, sehingga akan menyebabkan mereka meninggal dunia, maka mereka meninggal dengan membawa ilmu mereka, sehingga tak dapat lagi dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup. Itulah sebabnya ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ada kehadiran beliau, kita ada kehadiran para ulama-ulama kita yang mana mereka mengorbankan waktu dan masa untuk berdakwah bersama dengan kita di Singapura. Maka kita juga meluangkan masa kita untuk mendengar dan mendapatkan faedah daripada mereka. Maka marilah kita bangun dan menyambut kedatangan guru kami Al-Habib Qadim. Bismillah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
الحمد لله الذي جمعنا وإياكم سبحانه وتعالى بجوده وإحسانه في هذا المسجد المبارك نتلقى الرحمات الإلهية والبركات الربانية التي يفتحها المولى سبحانه وتعالى لعباده. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita mendapatkan keberkatan, mendapatkan rahmat, mendapatkan pembukaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. وهذه الرحمات متنوعة من الحق عز وجل للعباد ففيها الهدايات وفيها النصر وفيها الفتوح. Dan juga rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala ini ada banyak bentuknya, di antara hidayahnya, di antaranya perkahwinan, di antaranya apabila kita hadir ke majlis ilmu, ini semua di antara pintu-pintu hidayah yang Allah Taala bukakan kepada kita. ومن أعظم أنواع الهدايات التي تتنزل من الحق سبحانه وتعالى تكون في مجالس العلم ومجالس الذكر. Dan di antara pintu hidayah yang terbesar adalah majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir yang kita mengambil manfaat darinya. فإن كان هذا مجلس الذكر والعلم والقرآن في المسجد فأيضا ففيه رحمات أخرى من الله عز وجل بسبب شرف المكان الذي نجلس فيه. Dan apabila majlis ilmu, majlis zikir Al-Quran ini diadakan di masjid, maka akan bertambah lagi lah keberkatan dan rahmat yang turun kerana keistimewaan tempat masjid ini yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. ولذلك دائما نذكر أن المسلم والمسلمة إذا جلس في المسجid فينوي الاعتكاف. Dan kita ingatkan juga kalau seorang muslim muslimah berada di masjid, jangan lupa untuk berniat i'tikaf. فبهذه النية المباركة يتحول جلوسه في المسجد من أمر مباح إلى أمر مندوب يثاب عليه على كل ثانية تمر عليه يحصل على الثواب والأجر والترقي والقرب من الله. Dan setiap saat bila kita duduk, kalau kita tak niat i'tikaf, itu jadi duduk kita duduk tanpa pahala. Tapi kalau kita duduk dengan niat i'tikaf, ia menjadi satu duduk yang sunnah. Setiap saat pahala itu berjalan dan kita mendapatkan manfaat dunia akhirat kita. وبعض العلماء على مذهب الإمام الشافعي ينذر الاعتكاف. Dan sebagian ulama juga mereka bernazar ketika hendak beriktikaf. فيصير ثوابه ثواب الفرض حينئذ. Dan ketika itu nanti pahalanya menjadi seperti pahalanya fardu. ويكون أفضل أن يكون الاعتكاف مقيدا بالمدة التي يقدر أن يجلس فيها فيقول مدة جلوسي في هذا المسجد. Dan apabila kita niat i'tikaf, kita niatkan juga bahawa tempoh yang kita niat i'tikaf sebagaimana kita berada di masjid itu, itulah tempoh niat i'tikaf kita. الصيغة الشرعية للنذر أحد أمرين، إما أن يقول نذرت الاعتكاف وإما أن يقول لله علي أن أعتكف. Jadi kalau kita nak bernazar untuk beriktikaf ada dua cara. Pertama kita mengatakan dengan nama Allah wajiblah ke atas aku i'tikaf, atau aku beriktikaf ini untuk bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala. فإذا قالت المسلمة لله علي أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى فتقول نويت الاعتكاف المنذور. فأولا ننوي النذر ثم ننذر الاعتكاف ثم ننوي مرة أخرى. Dan ketika kita berniat nazar untuk i'tikaf ini, kita niatkan bacakan yang tadi, aku bernazar untuk beriktikaf selama mana aku berada di masjid. Jadi apabila kita berada di masjid tersebut, kita dalam keadaan i'tikaf, dalam keadaan bernazar juga kita dalam i'tikaf tersebut. والصيغة الأخرى أن تقول نذرت الاعتكاف في هذا المسجد مدة إقامتي فيه لله تعالى. Ataupun macam tadi kita boleh sebutkan, saya bernazar untuk beriktikaf di masjid ini selama mana saya berada di masjid ini. وهذا باب واسع مذكور في كتب الفقه وفي كتب الحديث. Dan ini bab yang sangat luas yang boleh kita baca dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis. فإذا مجلسنا في هذا اليوم فيه بركة كونه في المسجد وكونه في المسجد وكونه كذلك يتكلم عن العلم والأخلاق والذكر. Dan begitulah majlis seperti ini, majlis yang penuh cahaya kerana pertama dia dilakukan di masjid. Kemudian kita ada perbicaraan, perbahasan ilmu, zikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bertambah lagi keberkatan yang akan kita dapat nanti. وقد سمعتن أن عنوان هذه الجلسة أن أمهات المؤمنين المدرسة الأولى. Dan seperti mana kita tahu di antara tajuk kita pada pagi ini, bagaimana ibu-ibu kepada kaum muslimin, isteri-isteri kepada baginda ini adalah orang-orang yang menjadi panutan kita dalam kita mendidik anak-anak, membina generasi. فأمهات المؤمنين المدرسة الأولى بالنسبة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وألا قبل الأمة كنا نساء قدوات فضليات كاملات كمثل أمنا حواء ومثل سيدتنا آسيا ومثل سيدتنا مريم عليه السلام.
Dan begitulah mereka ini sebagai contoh kita dalam kita membina generasi, mentarbiah anak-anak kita. Dan begitu juga wanita-wanita sebelum mereka seperti Sayyidina Hawa, Sayyidina Asiyah dan juga Sayyidina Maryam. Itu semua adalah contoh-contoh kita dalam kita membina generasi yang akan datang. وكل واحدة منهن ممكن أن نأخذ من سيرة حياتها فوائد ومنافع تستضيفها المرأة في طريقها وفي حياتها. Dan setiap daripada mereka ini, kalau kita jadikan inspirasi untuk kita mengambil pengajaran daripada kehidupan mereka, pasti kita boleh dapat belajar daripada setiap kehidupan daripada mereka. ومنهن سيدتنا هاجر التي كنا دائما نذكرها. Dan begitu juga contohnya Sayyidina Hajar yang akan kita ceritakan ini. وقلنا أن تضحية سيدتنا هاجر كانت في أمر معتاد وكانت تبحث عن الماء لولدها سيدنا إسماعيل. Dan kalau kita lihat di antara contoh bahawa Sayyidina Hajar ini bagaimana dia mengorbankan apa yang dia ada untuk mencari air untuk anaknya Nabi Ismail. عندما وضعها سيدنا إبراهيم في واد غير ذي زرع في مكة المكرمة وانصرف تحت أوامر ربه سبحانه وتعالى. Ketika itu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan isterinya dan anaknya di Mekah. Namun ketika itu di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan dan tidak ada kehidupan yang berada di sana. فلما نفذ الماء والزاد الذي معها ذهبت تبحث عن الماء لولدها. Jadi apabila makanan sudah habis, bekalan pun tak ada, dia mula mencari air untuk diberikan kepada anaknya. وكانت تصعد إلى أعلى جبل الصفا وتنزل إلى جبل المروة وتجري بسرعة ما بين في الوادي ما بين الجبلين. Dan kemudian begitulah kisahnya, Sayyidina Hajar naik ke Bukit Safa, kemudian jalan sampai ke Marwah, turun lagi ke Safa lagi, begitulah dia mencari air buat anaknya. وهذا أمر معتاد لا دخل له بالعبادة ولا بالطاعة كانت تبحث عن المال لولدها فقط. Jadi ini adalah satu perkara yang kebiasaannya seorang ibu mencari air kalau ketika anaknya haus, itu adalah perkara yang biasa. ولكن المولى سبحانه وتعالى لم ينسى لها هذا الأمر وحفظ لها هذه التضحية واجعل هذا الأمر بعد ذلك عبادة وطاعة وركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. Namun Allah Subhanahu Wa Taala telah mengambil peristiwa tersebut sebagai satu tanda, ia menjadi tanda ibadah. Orang ketika melakukan umrah atau haji dan sebagainya, dia melakukan seperti mana dilakukan oleh Sayyidina Hajar itu sebagai satu tanda yang Allah Ta'ala terima amalannya dan menjadikan dia sebagai ibadah yang dilakukan oleh kita. وجعل بعد ذلك أن كل من أراد الحج والعمرة يقوم بنفس الأعمال التي قامت بها سيدتنا هاجر وحولها إلى عبادة وليست مجرد عادة أو ذكرى فقط. Jadi kalau kita lihat yang kita dengar tadi kisah, tapi kisah tersebut Allah Ta'ala telah ambil dan jadikannya sebagai ibadah buat kita agar kita dapat menghayati perkara tersebut. والغريب كذلك أنها كانت تبحث عن الماء إلا أن الله سبحانه وتعالى أوجد لها الماء في مكان غير الذي تبحث عنه وفي المكان الذي كانت لا تتوقعه. كانت تتوقع أن تجد الماء في جبل الصفا أو جبل مروة أو حواليه، فالملك جبريل أوجد لها الماء في مكان آخر بعيد عند زمزم هناك. Jadi kalau kita lihat yang dicari oleh Sayyidina Hajar ketika itu air di Bukit Safa atau Marwah atau berdekatan dengan bukit tersebut. Tapi hikmah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan tempat airnya di tempat yang dia cari, tapi tempat airnya jauh sedikit daripada tempat yang dia cari. وهذا يعطينا صورة أيضا على أن الفرج من الله سبحانه وتعالى للمسلمة أو الوقت الذي يفرج الله عنه عن المسلمة من حيث لا تحتسب، هي تتوقع في وقت ما ويأتي في وقت آخر، تتوقع من الناحية هذه ويأتي من الناحية هذه، لأنه مراد الله عز وجل ليس على مراد الإنسان، يأتي الفرج كما وقع لسيدتنا هاجر عليها السلام. Jadi apa yang kita boleh belajar di sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberikan solusi pada masalah kita. Cuma bukan seperti mana yang kita nak pada waktu tertentu, tempat tertentu, tapi mungkin solusinya pada tempat yang lain mengikut qada dan qadar hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala. وكذلك تضحيات سيدتنا آسيا رضي الله عنها وسيدتنا مريم لا نطيل بذكرها ولكن ناتي إلى أمهات المؤمنين. Namun di situ ada juga kisah Sayyidina Asiyah. Namun Habib mengatakan kalau nanti ceritanya jadi panjang, kita fast forward pergi kepada kisah tentang Ummahatul Mukminin. فجعلهن المولى سبحانه وتعالى أسوة لنساء الإسلام إلى يوم الدين. Yang mana mereka itulah yang menjadi panutan kita, contoh kita sehinggalah hari kiamat. فنقول جعلهن أسوة وليس قدوة، فرق بين القدوة وبين الأسوة. Di sini kalau siapa yang belajar bahasa Arab, dia ada dua istilah. Satu kita panggil contoh, tapi dalam bahasa Arab ada uswah, ada qudwah. Di sini Habib mengatakan mereka adalah uswah bukan qudwah.
الأسوة أن نقتدي بشخصية لا نشاهدها ولا نراها أمامنا ولكننا نهتدي بهديها ونتخلق بأخلاقها ونتأدب بآدابها. Perkataan uswah ini maksudnya kita mengambil contoh, tapi contoh tu kita tak nampak orang tu depan kita. Tapi kita tetap ikut apa yang dikisahkan tentang mereka, kebaikan mereka kita ikut, tapi kita tak nampak mereka. Itu namanya uswah. أما القدوة فإننا نقتدي بشخص نراه أمامنا، هذا قدوة حسنة وليس أسوة. Jadi perkataan qudwah pula, apabila contoh tu kita nampak depan mata kita nampak orang tersebut dan kita ikut dia, maka digunakan istilah qudwah. ولذلك يعبرون في كتب الفقه فيقولون شروط القدوة لأننا نرى الإمام أمامنا. شروط القدوة في الجماعة 11 شرطا. Jadi kalau kita lihat dalam kitab fikih contohnya, ada syarat-syarat qudwah. Qudwah ni maksudnya untuk kita menjadi makmum dan ada imam di depan kita itu ada 11. Itu digunakan istilah qudwah. ولذلك المولى عز وجل خاطب المؤمنين في حق الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأننا لا نشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم أمامنا لكننا نقتدي به صلى الله عليه وسلم وإن كان لا نرى ذاته الشريفة أمامنا فهو أسوة. Jadi dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Habib bacakan tadi, yang maksudnya adalah Allah Taala telah menjadikan Nabi SAW itu sebagai contoh, uswah. Kerana apa? Kerana kita tidak melihat beliau. Yang kita dapat berita, kisah, apa yang kita dengarkan. Jadi apabila kita mengikuti contohnya, itu dinamakan uswah. فأمهات المؤمنين إذن مدرسة، أول مدرسة للمسلمات إلى يوم الدين يأخذن الأسوة منها من أخلاقهن ومن أعمالهن. Jadi kita akan masuk kepada topik ini, yakni bagaimana kita melihat Ummahatul Mukminin ini sebagai contoh uswah kita hingga ke hari kiamat. وكونهن أسوة يعني ليس فقط بمزية كونهن زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه مزية شخصية، لكن كونهن أسوة للنساء بسبب تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المولى عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فليس مراد أننا زوجات الرسول خلاص يتمثلنا أحد، مربوط بالتقوى واتباع أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. Namun kalau kita lihat di sini, mereka mendapatkan keutamaan untuk dijadikan contoh bukan semata-mata kerana mereka itu adalah isteri kepada baginda SAW. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang Habib bacakan, yang maksudnya, wahai isteri-isteri baginda SAW, tidaklah kalian itu seperti wanita-wanita yang lain, ini taqaitunna, jika kalian itu benar-benar bertakwa. Jadi mereka ini diangkat menjadi contoh kerana ketakwaan yang ada dalam diri mereka, bukan hanya kerana mereka itu isteri kepada baginda SAW. ولذلك قال المولى سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ولم يقل كواحدة، فرق بين أحد وواحدة. Di sini ayat yang Habib bacakan tadi, tidaklah kalian itu seperti ka-ahadin minan nisa. Perkataannya ahad. Dia tak mengatakan ka-ihda. Kalau ni konteks bahasa Arab lah, dia ada ahad, ada ihda. Ada dua perkataan untuk menunjukkan satu perkara. Apa bezanya? وفي سورة الإخلاص قال المولى سبحانه وتعالى قل هو الله أحد وليس واحد أحد. Dan kita dengarkan dalam surah Al-Ikhlas kan, kita bacakan Qul Allahu Ahad. Allah Ta'ala itu esa, bukan Allah Ta'ala itu wahid, satu. Jadi kenapa? لأن أحد هذه تدل على المفرد وتدل على المثنى وتدل على الجمع وتدل على المذكر وتدل على المؤنث، فكلمة جامعة ولم يكن له كفوا أحد قال سبحانه وتعالى. Jadi kalimat ahad ini dia ada banyak maksud di dalamnya. Maksud ahad ini dia boleh untuk lelaki, boleh untuk perempuan, boleh untuk satu, boleh untuk banyak, boleh untuk bermacam-macam yang boleh masuk dalam perkataan ahad ini. Kerana itu Allah Ta'ala itu tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. ولذلك المولى عز وجل قال ولم يكن له كفوا أحد، فينفي أن يكون الله مشابه ذكر أو مشابه أنثى أو مشابه أحد نفي كاملا. Jadi bila disebutkan Allah Ta'ala itu tiada sesuatu yang sama sepertinya, maksudnya tidak ada satu pun, tak kira lelaki, perempuan, satu, dua, apa sahaja bahagian pun tidak akan sama seperti Allah Subhanahu Wa Taala. فإذا قال مولانا سبحانه وتعالى للنساء النبي أن خصوصيتهن أن النساء يقتدين بهن كونهن اتقين الله، أي أخذن تعليمات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فقط كونهن زوجات الرسول، هذه خصوصية ومزية لهن. Jadi Habib mengatakan apabila kita mengambil Ummahatul Mukminin sebagai contoh kita, inilah kerana ketakwaan yang ada dalam diri mereka dan bukan semata-mata mereka ini hanya sebagai isteri baginda SAW. ثم قال عز وجل أدب من آداب النساء ومن آداب أمهات المؤمنين وهو أدب القول مع الرجال فلا تخضعن بالقول.
Jadi yang pertama disebutkan selepas ayat itu, iaitu adab yang pertama adalah untuk menjaga suara dan dia tidak melembutkan suaranya ketika berkata-kata dengan orang yang bukan mahramnya. ثم قد يتوهم الإنسان أن هذا نقص في النساء أو نقص في المرأة، قال الحق لا، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نحن لا نشك فيكن ولا نشك في أخلاقكن، لكننا نعمل احتياط للشخص المقابل، قد يكون الشخص المقابل غير أهل لهذه الأمانة. Namun mungkin orang boleh argue, dia katakan kenapa kita tak boleh lembutkan suara kita ketika berbual? Adakah ini seakan-akan mengurangkan daripada kadar wanita tersebut? Di sini Habib mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Masalahnya bukan perempuannya, masalahnya orang yang lain yang mendengar suara tersebut. Boleh jadi kita tak ada apa-apa perasaan, tak ada masalah. Orang yang dengar tu kalau hatinya tidak baik, boleh terkesan dengan suara lembut seorang wanita itu. فالمقابل قد يكون في قلبه مرض فيفسر هذا الكلام بمعنى آخر، وأنتن على ثقة وأنتن على كمال. Yang mungkin orang itu hatinya tidak bersih, hatinya mungkin ada masalah dan sebagainya. Bila dia dengar dengan nada yang tertentu, dia boleh mentafsirkan nada tersebut dengan apa yang dia nak tafsirkan. Yang mana mungkin wanita tersebut tak ada niat lain, dia cakap biasa saja. Tapi kerana kelembutan suaranya, membawa makna yang berbeza orang yang mendengar. ولما قال المولى سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول، قد يعني تتوهم أو يتوهم القارئ أن المراد الخشونة في اللفظ والغلظة في الكلام إذا تكلمنا مع الرجال. Jadi ada juga mungkin orang salah faham juga. Bila dikatakan jangan lembutkan suara, maknanya dia kena cakap kasar-kasar dengan orang lain, cakap dengan garang-garang gitu. فالحق عز وجل أيضا نفى هذا وقال ليس هذا هو المطلوب وليس هذا هو المراد. المراد أن يكون الكلام بالمعروف، وقلنا قولا معروفا ليس فيه إخضاع بالقول وليس فيه غلظة وخشونة، وقلنا قولا معروفا. وهذا أول أدب يأخذه النساء، وخصوصا في هذا الزمان في كيفية التعامل مع الرجال بالآداب النبوية والضوابط القرآنية. Di sini Habib mengatakan Islam mengajar kita pertengahan. Kita tidak terlalu melembutkan suara dan juga tidak perlu menjadikan suara kita terlalu kasar ketika berbual dengan orang. Namun Allah Ta'ala memberikan panduan, iaitu berkatalah dengan kata-kata yang ma'ruf, kata-kata yang baik, kata-kata yang kalau secara standardnya orang dengar, orang tahu kata-kata itu tidak ada bentuk bunyi-bunyi yang mungkin memberi kesan yang negatif kepada orang yang mendengar kata-kata tersebut. والخصال التي أخذناها نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، فكل واحدة من نساء النبي تأثرت في جانب من أخلاق الرسول وأخذت من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. Dan kalau kita lihat isteri-isteri baginda ini, setiap seorang daripada mereka pasti ada bahagian daripada Nabi SAW yang mereka ambil kemudian menjadi satu sifat dalam diri mereka. فكانت سيدتنا زينب مثلا بنت جحش كانت مساعدة للناس، كانت كثيرة الصدقة، تعاون الناس وتساعد الخلق. أخذت هذا الخلق وتأثرت به من مشاهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi contohnya Sayyidatina Zainab binti Jahash. Sayyidah Zainab ini terkenal dengan sifat murah hatinya. Dia suka tolong orang, bantu, sedekah dan sebagainya. Dan kalau kita lihat sifat ini adalah sifat baginda juga. Jadi kita lihat bagaimana isteri-isteri baginda SAW ini contohnya mengambil sifat tersebut kemudian menjadi satu sifat yang mereka terkenal dengan sifat itu. فكانت تعمل وتشتغل وتغزل وتأخذ المال وكانت تتصدق حتى اشتهرت بين نساء النبي بالصدقة. Jadi beliau bekerja, beliau juga berusaha dan ketika ada harta dia bersedekah dan sebagainya sehingga dia terkenal dengan di antara isteri-isteri Nabi yang sangat murah hati. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يجلس مع زوجاته صلوات الله وسلامه عليه ويبشرهن بأنهن سيلحقن به في الجنة، يقول كل واحدة تريد أنها تكون أول واحدة أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسرع واحدة تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول يقول أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا كما روى البزار بسند حسن. Jadi di sini Nabi SAW pernah duduk bersama isteri-isterinya, lalu Nabi SAW mengatakan nanti yang cepat untuk bertemu aku selepas kewafatan aku itu di antara isteri-isteri baginda SAW itu atwalukunna yadan, maksudnya yang paling panjang tangannya. Dan di sini disebutkan dalam hadis tersebut. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا الأمر هذا على ظاهره وليس على باطنه، فكنا يأتين إلى الجدار ويتطاولن، كل واحدة تضع يدها من الأطول منهن، تقول أن النبي قال أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا.
Jadi isteri-isteri baginda ni semua nak ikuti baginda selepas wafatnya. Siapa yang istilahnya yang paling dulu meninggal selepas kewafatan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW mengatakan tangan yang lebih panjang. Lalu apa mereka lakukan? Semua orang angkat tangan, letak dekat dinding, tangan siapa yang paling panjang. Dia faham secara literal. Tangan panjang tu maksudnya yang tangan yang panjang lah. ولكن اكتشفنا الأمر بعد ذلك عندما ماتت سيدتنا زينب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهرين أو ب3 أشهر، فكانت أول نسائه لحوقا به، وعرفن أن المراد أطولكن يدا ليس الطول الحسية، إنما المراد أنها يدها كانت طويلة في الصدقات والإنفاقات ومساعدة الناس، فكان هذا أول سبب لحقها برسول الله صلى الله عليه وسلم. Namun jawapannya diketahui bila? Ketika selepas Nabi SAW wafat itu, selepas 2-3 bulan yang mengikuti kewafatan baginda SAW itu ada isterinya, Sayyidatina Zainab. Lalu apabila mereka kembali kepada hadis tersebut, yang difahami dengan betul adalah yang panjang tangan bukan secara fizikal panjangnya, tapi kerana panjangnya dalam berinfak, membantu orang dan sebagainya, maka disitulah diketahui apa sebenarnya maksud baginda SAW ketika bersama isteri-isterinya. وكانت سيدتنا صفية مثال للنساء المؤمنات اللاتي أسلمن واللاتي يتحولن من دينهن إلى دين الإسلام، فإنها كانت على دين اليهودية فتحولت إلى الإسلام وثبتت، وكانت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم المباركات العظيمات. Dan di antara Ummahatul Mukminin yang sangat agung juga seperti Sayyidatina Safiyah, yang kita tahu sejarah beliau itu masuk Islam daripada agama Yahudi. Namun apabila beliau masuk Islam, dia masuk Islam dan kemudian dapat mengubah dirinya sehingga menjadi wanita yang terbaik yang menjadi contoh kepada kita. وكانت سيدتنا عائشة رضي الله عنها كذلك عالمة ويستفتونها العلماء ولها استدراكات على الصحابة، وكانت من المكثرات في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمنا، حتى بلغ مجموع روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2220 حديثا، فسبقت بهذا ابن عباس، وسبقت بهذا أبو سعيد الخدري، وسبقت بهذا سيدنا جابر بن عبد الله، كلهم كانوا في حدود 1000، وهي المرأة الوحيدة التي روت رواية كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Jadi di antaranya juga Sayyidatina Aisyah yang terkenal dengan ilmunya, yang terkenal dengan rujukan fatwa. Jadi kalau apa-apa soalan para sahabat ditanya kepada Sayyidatina Aisyah. Beliau juga menghafal atau meriwayatkan kurang lebih 2220 hadis, yang lebih banyak daripada sahabat-sahabat lelaki seperti Ibn Abbas, seperti Abu Sa'id Al-Khudri, yang mungkin mereka meriwayatkan dalam sekitar 1000 lebih hadis. Jadi bagaimana seorang wanita ini dapat menjadi seorang yang memainkan peranan penting ketika zaman baginda SAW. وكانت عالمة أيضا، وكونها عالمة بعلوم الإسلام من الفقه والحديث والقرآن، كانت عالمة بالشعر وكانت عالمة بالطب، فقال الصحابة نعرف أنك أخذت الشعر من أبيك سيدنا أبي بكر، لكن من أين عرفت علم الطب؟ Jadi Sayyidatina Aisyah ni mungkin yang maklumat yang jarang kita dengar. Beliau ni juga seorang yang sangat berpengetahuan dalam ilmu syair. Namun orang faham kerana bapanya Abu Bakar, lalu diambil ilmu itu daripada bapanya Sayyidina Abu Bakar, syairnya. Namun Sayyidina Aisyah juga terkenal dengan tib, dengan ilmu perubatan. Namun orang kurang pasti daripada mana dia dapat ilmu perubatan ini. فقالت رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسقاما كثير السقم، دائما تعتريه الأمراض صلى الله عليه وسلم، الأمراض الخفيفة ليست الأمراض الخطيرة وليست الأمراض الشديدة. قالت وكانت وفود العرب تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتون من البادية فيصفون إلى الرسول الدواء، يا رسول الله هذا ينفع من كذا، هذا يفيد كذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم من تواضعه العظيم يعمل هذه الأدوية، فتعملها السيدة عائشة، فعرفت الطب مما يصفون الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi beliau ditanya, bagaimana engkau belajar ilmu kedoktoran atau ilmu perubatan ini? Dikatakan kerana Nabi SAW ini orangnya sering ada sakit-sakit ringan. Kerana mungkin keadaannya begitu, ketika Nabi SAW sakit-sakit ringan begitu, nanti akan datang orang-orang daripada pelusuk-pelusuk Arab. Dan ketika mereka datang, mereka akan memberikan ubat-ubat atau cara perubatan. Lalu kerana tawaduknya Nabi SAW, Nabi SAW akan menerima cadangan-cadangan mereka dan mengamalkan ubat-ubat yang mereka cadangkan. Lalu Sayyidatina Aisyah lah orang yang mendengar perkara tersebut dan membuatkan ubat tersebut sehingga dia menjadi orang terkenal yang membuat ubat-ubat buat baginda SAW. ومع أنه صلى الله عليه وسلم هو المشرع صلوات الله وسلامه عليه، وبعض العلاجات لبعض الأمراض
بالوحي. النبي صلى الله عليه وسلم علمها أمته بالوحي من الله. مع ذلك في المجال العادي كان يأخذ الدواء من هذا والدواء من هذا ويستخدمه في حق نفسه صلى الله عليه وسلم. Dan kita tahu Nabi SAW adalah seorang musyari' yang mensyariatkan dalam urusan agama dan sebagainya. Tapi tidak juga menghalang beliau mengambil manfaat, nasihat daripada orang-orang tentang perkara-perkara keduniaan seperti obat dan sebagainya. Kalau ada yang memberi cadangan, memberinya apa solusi, dia akan gunakan dengan nasihat tersebut. وقد يأتي بعض الصحابة يشتكي مرضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدله النبي صلى الله عليه وسلم على الطبيب. في زمنه جاءه رجل يشتكي من ألم في صدره فقاله النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ مفؤود، يعني عندك وجع الفؤاد، فاذهب إلى الطبيب العرب. فذهب إلى الطبيب العرب وقل له يعمل كذا وكذا، فدله على الطبيب. وقد يأتي بالعلاج بالوحي من الله سبحانه وتعالى، اعملوا كذا اعملوا كذا اعملوا كذا. Jadi di situ ada obat yang Nabi SAW mendapatkan wahyu, bagaimana cara mengobatnya. Ada juga orang yang datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, dada aku sakit. Lalu ketika itu Nabi SAW mengatakan, kamu pergi ke tempat fulan itu, di situ ada orang yang boleh berobat, yang boleh mengobatkan penyakit-penyakit, mungkin dada, dalaman, begitu, pergi ke sana. Namun ada juga penyakit yang turun wahyu, lalu Nabi SAW menyampaikan. Jadi di situ ada perkara pilihan. Jadi ada yang Nabi SAW beri, ada juga daripada wahyu. ومن أعظم أسباب الشفاء التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من الله سبحانه وتعالى الحبة السوداء، فهذه كما قال عنها الرسول في البخاري شفاء من كل داء. Jadi di antara panduan Nabi SAW, di antara ubat-ubatan yang bagus untuk kita gunakan adalah habbatus sauda, kerana Nabi SAW mengatakan ia adalah penyembuh daripada segala penyakit. وهو قدر يسير، تأخذ قدر يسير كل يوم فيكون حفظ من جميع الأمراض. Jadi Habib mengatakan ambil sedikit setiap hari, insya-Allah dia jadi penyembuh, pelindung daripada banyak penyakit. ولذلك تكلم بعض الأطباء الأجانب الإنجليز أو الأمريكان فقال أنا أتناول الحبة السوداء مع أني لست مسلما ولم أسمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ada juga orang, Habib pernah dengar, orang itu dia bukan orang Muslim, dia orang orang Barat lah. Lalu dia mengatakan, aku ini setiap hari makan habbatus sauda. Walaupun aku sebenarnya tak pernah dengar pun apa Nabi SAW cakap tentang kelebihannya dan keutamaannya. وقال ولكن الدافع لي لأن أتناول الحبة السوداء أمامي 300 بحث كلها تقول أن الحبة السوداء تشفي من الأمراض. Namun dia katakan, lalu ditanya kenapa kau makan kalau macam gitu. Dia katakan aku ada 300 kajian depan aku ni yang aku dah baca semua menetapkan bahawa dalam habbatus sauda itu ada penyembuhan di situ dan kerana kajian itu aku makan. فقال حتى لو قيل لي هل يوجد دواء كما نقرأ في القصص القديمة والقصص الخيالية بعض الملوك اللي عنده يكون دواء في الخزانة حقه يشفي من أي مرض، دواء سحري يشفي من أي مرض. حتى قال لو قيل لي هل يوجد ممكن دواء يشفي من كل الأمراض من أي مرض، قال قلت له نعم الحبة السوداء تشفي من كل المرض، تتدخل في جميع الأمراض، تكون سبب الإشفاء من أي مرض كان. كل يوم في البخاري عن سيدنا سفيان بن عيينة أنه يتناول 21 حبة، قليل جدا، 21 حبة من الحبة السوداء لا تساوي حتى أخذة اليد يوميا. Jadi di sini orang tersebut tadi dikata kalau ada orang tanya aku lah kalau ada macam potion ke yang obat-obat magic gitu kan, kalau makan lepas tu tak sakit lagi, ni kalau kisah-kisah dulu lah Lalu dia katakan kalau orang tanya aku rasa tu obat kan orang cerita dulu tu itulah habbatus sauda. Dikatakan ada riwayat Sufyan ibn Uyainah mengatakan bahawa dimakan habbatus sauda itu 22 biji, dia kecil je kan, dia 22 biji sehari. وهذا من الطب النبوي الذي أحيانا العقول لا تدركه كله. Jadi inilah di antara perubatan an-nabawi yang kadang-kadang akal kita mungkin belum menjangkau apakah hikmahnya. لأن الأطباء إلى وقتنا هذا مع تطور الطب وتقدم العلم الآن لكنهم يقولون إلى الآن لا نعرف كل أسباب المرض ولا نعرف كل أسباب الشفاء، نعرف بعض أسباب المرض وبعض أسباب الشفاء، أما الذي يعلم كل شيء الذي علمه ربه نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Namun zaman sekarang kalau kita lihat doktor dan sebagainya, mereka pun mengaku dia tak tahu semua sebab penyakit dan mereka juga tak ada semua ubat untuk semua penyakit. Namun apa yang mereka ada adalah kajian yang mereka dapat. Namun di sini baginda SAW telah memberikan kita panduan-panduan untuk kita amalkan agar kita terjauh dipelihara daripada penyakit-penyakit. فإذا كانت سيدتنا عائشة عالمة بالطب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الطب الذي يصفه إليه الأعراب الذين يأتون من البادية.
Jadi begitulah Sayyidatina Aisyah bagaimana dia mahir dalam perubatan dengan apabila orang-orang Arab yang datang daripada tempat-tempat yang berbeza yang memberikan bagaimana cara perubatan yang mereka suggestkan kepada beliau, lalu dia akan membuat ubat-ubat tersebut. ولا ننسى كذلك مدرسة سيدتنا خديجة الكبرى فإنها مدرسة كاملة هذه المرأة سيدتنا خديجة في الصبر والثبات مع الرسول صلى الله عليه وسلم والتضحية مع النبي صلى الله عليه وسلم. Lalu seterusnya adalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau ini memang terkenal. Dia seorang aja boleh dikatakan satu institusi yang harus kita belajar. Kerana daripada situ kita belajar kesabaran, kita belajar kekuatan, kita belajar ketabahan. Bagaimana kehidupan beliau ini menjadi inspirasi buat kita semua. فالصبر أولا أن سيدتنا خديجة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في جبل حراء فكانت تأخذ الطعام وتطلع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار. هذا بعيد 3 ساعات الآن. الرجال والشباب يتعبون. كيف النساء كيف سيدتنا خديجة تطلع إلى الغار تعطي النبي صلى الله عليه وسلم الزواده التمر وأحيانا تطلع سيدتنا خديجة كما في السيرة إلى نصف الجبل وينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الجبل فيلتقيان في نصف الجبل وأحيانا تطلع سيدتنا خديجة إلى غار حراء إلى فوق الجبل. هذا بعيد جدا. Lalu Habib mengatakan contoh bagaimana pengorbanan Sayyidatina Khadijah ini ketika Nabi SAW bersendirian di Gua Hira, dan kita Gua Hira tu berapa meter tinggi. Kalau orang lelaki ke anak muda naik pun termengah-mengah, tercungap-cungap. Tapi Sayyidatina Khadijah setiap hari siapkan makanan, naik ke Gua Hira, memberikan makanan kepada Nabi SAW. Ada juga kadang-kadang Nabi SAW turun setengah jalan, Sayyidatina Khadijah naik setengah jalan, jumpa tengah-tengah jalan agar meringankan kepada beliau. Tapi kebiasaannya dia akan naik terus ke Gua Hira tersebut. Ini menunjukkan betapa pengorbanan seorang wanita itu. إذا ذهبت العمرة وزرت جبل النور وزرت غار حراء سترون كيف الغار هذا بعيد في الجبل، كيف يطلعون الناس بعيد، وكيف سيدتنا خديجة كانت دائما تصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت صبورة وثابتة مع النبي صلى الله عليه وسلم. Lalu kalau kita pergi umrah, mungkin ramai kita pengalaman pergi umrah, kalau tengok je Jabal Nur tu dah cukup tinggi lah, nak jalan lagi belok, selok-beloknya nak naik lagi. Lalu bagaimana wanita seperti Sayyidatina Khadijah ini dia tiap-tiap hari naik menyiapkan makanan buat suaminya, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في عدة مواقف رضي الله عنها وأرضاها مثبتة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطينا صورة أن المرأة لابد أن تكون مع أبيها مع أخيها مع زوجها مثبتة له مع أولادها سند له. Lalu Sayyidatina Khadijah ini terkenal dengan bagaimana beliau ini sentiasa menjadi orang yang melindung, memperkuatkan baginda SAW. Lalu Habib mengatakan begitulah seorang wanita, dia ini mempunyai kekuatan untuk menjadi pendorong buat lelaki-lelaki seperti suaminya, abangnya, adiknya atau anaknya. Beliau ini sebenarnya atau wanita ini mempunyai tanggungjawab atau mempunyai kekuatan untuk mendorong orang-orang ini untuk berjaya dalam kehidupan mereka. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الملك جبريل أول مرة فليقظ أمامه الملك العظيم هذا وقالوا أعطاها الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى بيت سيدتنا خديجة وقال زملوني زملوني، ثم حكى لسيدتنا خديجة ما حصل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي أن يكون هذا من الجن أو غير ذلك. Jadi di antara peristiwa yang sangat agung, yakni ketika Nabi SAW itu diberikan wahyu. Dan ketika itulah pertama kali Nabi SAW itu melihat malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli. Lalu Nabi SAW itu ketika itu diperintahkan untuk perintah Iqra. Kemudian Nabi SAW dalam ketakutan lari balik. Kemudian minta kepada Sayyidatina Khadijah untuk berselimutkan dia. Zamiluni, zamiluni. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku ini takut ke atas diri aku. Mungkin tadi aku ternampak jin atau makhluk yang ingin menyakiti aku. فكانت سيدتنا خديجة مثال لماذا؟ مثال لليقين ومثال للمعرفة. فمباشرة قالت كلا والله يمين يقين هذا أنت النبي، كلا والله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر وما كان الله ليخزيك أبدا أبدا يا رسول الله. فكانت أول مؤمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطينا كيف أن الإيمان ما شاء الله المرأة دورها عظيم في الإسلام وما قبل الإسلام. Lalu kalau kita di sini, apakah respon Sayyidatina Khadijah ketika Nabi SAW dalam keadaan takut, dalam keadaan rungsing ketika itu. Lalu Sayyidatina Khadijah mengatakan kata-katanya yang menguatkan Nabi SAW, mengatakan kalla, tidak sekali-kali, bukan seperti mana yang kau sangka.
kau ini adalah orang yang baik, kau sambungkan silaturahim, kau tolong orang susah, kau bantu orang-orang yang memerlukan, kau buat baik kepada orang dan sebagainya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan mempersia-siakan kau sendirian begini. وكانت سيدتنا ميمونة رضي الله عنها عابدة وذاكرة، فممكن المرأة يكون لها نصيب من الأذكار ومن الأوراد، أنها تحفظ الإنسان وترقيه وتنميه باطنا. الغذاء ينمي الإنسان ظاهرا، لكن الأوراد والأذكار تنمي الإنسان باطنا، ينمو يزداد باطنا مثل ما يأكل الإنسان الطعام والشراب ولا يشعر بالنمو، لا يشعر أن شعره طال ولا أن وزنه زاد، لكن يحصل له. فكذلك عندما نقرأ الأذكار والأوراد ننمو باطنيا، تحصل فينا الصفات النورانية باطنيا من غير ما نشعر أنها زاد يقيننا، زاد صبرنا، زاد تواضعنا، لا نشعر، لكنه يزداد مع الأذكار والأوراد، فهي غذاء الأرواح مثل الطعام غذاء الأبدان. Namun begitu juga ada isteri-isteri baginda yang terkenal dengan amalannya, ibadahnya, zikirnya. Seperti mana badan kita ketika kita makan, badan kita membesar, kita lihat pertumbuhan badan kita, sebenarnya zikir-zikir, wirid yang kita bacakan, itu semua akan membuatkan kerohanian kita, dalaman kita juga membesar. Cuma kita tak nampak lah. Kalau secara fizikalnya kita nampak perubahannya ketika kita makan, minum, tapi ketika kita membacakan zikir, wirid dan sebagainya, sebenarnya dalaman kita juga akan menjadi lebih sihat, menjadi lebih kuat, akan tumbuh dengan baik. وكنا يعني سنطيل أكثر من هذا ولكن نكتفي هذا القدر لأن أستاذ شعبان قال وقت الأسئلة الآن خلاص. Jadi Habib kata sebenarnya kalau nak continue boleh lagi, tapi Ustaz Syakban dah kata stop dulu, jadi saya stop lah. Kita juga dipersalahkan. Okey. Marhaba Habib, jazakumullah khair atas penyampaian atau jazakumullah khair ala muhadaratikum Habib. Alhamdulillah, sekarang kita buka ruang untuk soalan jawab. Ada beberapa soalan di sini, boleh juga berikan soalannya melalui Slido yang diberikan insya-Allah. Dan tadi semasa kami mengumumkan untuk bayi yang tahnik, kami harap yang bayi tersebut hanya yang kecil sajalah. Ada yang mesej tanya yang 2 tahun dan sebagainya, ini dah luar daripada usia untuk tahnik. Jadi kami hanya meminta mereka yang kecil saja, bawah 6 bulan untuk tahnik bersama dengan Habib. Seperti yang kami katakan, berikan kerjasama insya-Allah supaya tidak mengganggu waktu Habib untuk rehat dan boleh berkumpul, minta kepada, boleh pergi kepada para muslimah kita untuk beritahu mereka lah yang untuk meminta kepada tahnik kepada Habib. Marhaba. Jadi ada beberapa soalan di sini, belum banyak sangat soalan, mungkin para muslimah boleh berikan lagi soalan-soalannya. Soalan yang pertama, jika seorang wanita belum lagi dikurniakan pasangan dan keluarganya yang sekarang ini beliau belum sangat memahami agama, bagaimana, apakah tips dan advice yang Habib boleh berikan kepada wanita yang sendirian untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan Rasul? نعم. أولا كونها لم تتزوج إلى الآن ليس معنى ذلك أنها لن تتزوج في المستقبل. Habib mengatakan yang pertama, kalau sekarang ini mungkin dia dalam keadaan belum lagi berkahwin, tak bermakna dia tidak akan berkahwin sampai bila-bila. أيوة، يعني الانتظار الفرج يقولون عبادة. Jadi dalam dia menunggu Allah Ta'ala memberikan pembukaan, kemudahan dan baginya, itu sebenarnya ibadah juga. فنحن أحيانا قد نختار لأنفسنا شيء وربنا يختار لنا شيء، نحن نريد في هذا الوقت في هذا السنة وربنا قد يريد في وقت آخر. Mungkin kita nak perkara itu berlaku tahun ini, tapi Allah Ta'ala mungkin menghendakinya pada waktu yang lain. حتى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تقديم ما أخرت حتى نمشي على مراد الله. Jadi dalam doa Nabi SAW, di antara maksud doa tersebut, yakni Nabi SAW mengatakan, dan tidaklah aku inginkan sesuatu yang kau telah lambatkan ataupun aku nak melambatkan sesuatu yang kau cepatkan. ولكن لا بأس بالقيام ببعض الأسباب والأذكار التي تقرب الأمر وليس تعجل تقرب الأمر. Dan di sini Habib mengatakan, tapi boleh kita bacakan doa-doa, wirid-wirid zikir
untuk mendekatkan perkara tersebut, bukan nak cepat-cepat datang perkara tersebut, tapi kita melakukan sesuatu agar mendekatkan. مثلا بعض النساء عندما يسألن عن رؤية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المنام فيصلين على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم فقد لا تتحقق رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فيقولون نحن صلينا على الرسول ولم تتحقق الرؤية، مثل تقول نحن لم يأتي الزواج. Jadi contoh dia macam ada orang tanya, minta amalan agar dapat bermimpi Nabi SAW, diberikan, dia amalkan tapi tak jumpa. Lalu dia mengatakan, kita dah buat tapi tak jumpa juga. Habis cakap sama dengan soalan yang macam inilah yang tadi itu. فنضيف بعض الأذكار فوق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتقرب الرؤية، لأن الإنسان عندما يصلي على الرسول يعني الرؤية واصلة إليه ويمشي لابد. فكذلك عندما نكون الزواج واصل نستمر لا ينقطع. Jadi Habib mengatakan contohnya bila kita baca selawat itu kan, nanti dia semakin lama semakin dekat, tapi dia nak kena ada additional lah amalan-amalan yang lain, jadi yang dekat tu lagi didekatkan. Sama juga urusan perkahwinan pun begitu. Mungkin dengan kita bacakan beberapa zikir, amalan kita tunggu dia dah dekat, tapi kita boleh baca lagi untuk lagi dekatkan perkara tersebut. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعونا ربنا عز وجل لا نترك الدعاء ونقول أن الأمر لم يتحقق يستجب لأحدكم ما لم يعجل. Jadi di sini kita bila berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan terburu-buru minta jawapannya dapat waktu yang terdekat. Kerana doa itu diberikan pengkabulan kalau kita tak terburu-buru agar dia berlaku pada waktu yang terdekat. فإن رأت الأمر تأخر فلتقرأ سورة ياسين حتى ييسر الله الأمر. Di antara benda yang mendekatkan tadi adalah untuk kita banyak membacakan surah Yasin. فأنا قرأت سورة ياسين ولم يظهر يعني أثر فتقرأ سورة البقرة. Habis cakap kalau baca Yasin mungkin tak nampak dia punya kesan ke apa, bacalah surah Al-Baqarah. سورة البقرة طويلة قليل تحتاج إلى 40 دقيقة. Habis kata 30 و10 40 دقيقة. Jadi Habib mengatakan surah Baqarah agak panjang, 30 minit, 40 minit, panjang sikit. Tapi kalau Yasin tak mujarab sangat, bacalah surah Baqarah. ولكن بعد ذلك إذا استمرينا عليها يكسر وقت يصل إلى 30 دقيقة فقط. Jadi Habib kata tapi kalau kita biasa baca insya-Allah daripada 40 minit sampai 30 minit pun boleh untuk kita bacakan suratul Baqarah. وإذا قرأناها آخر الليل يكون الأمر أسرع في الحصول. Dan kalau kita baca pada sepertiga malam terakhir, itu lagi cepat untuk mendekatkan kita. فنقوم بالأسباب وندعو الله عز وجل وربنا يحقق في وقته. فممكن تقرأ سورة ياسين أو سورة البقرة وربنا يسر هذا الأمر. Dan di sini inilah di antara amalan yang boleh kita lakukan untuk mendekatkan apa saja hajat-hajat kita, jadi agar dimudahkan dan didekatkan. Nah, di Slido ini para jemaah muslimah antum boleh pilih soalan-soalannya untuk like. Jadi the more likes the more dia akan naik ke atas. Jadi ia juga kurangi untuk repeated question. Ada yang questionnya hampir sama. Jadi kalau boleh like lebih baiklah supaya dia naik ke atas insya-Allah. Nah, kemudian ramai banyak soalan-soalan di sini mengenai dengan marah. Bagaimana untuk seorang itu mengawal marahnya yang terhadap tarbiyah anaknya masih kecil ataupun terhadap suaminya, bagaimana seorang wanita dapat menahan kemarahannya. أيوة. نعم. بالنسبة يعني للغضب علم النبي صلى الله عليه وسلم سيدتنا عائشة، كانت سيدتنا عائشة قد تغضب أحيانا فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر يقال 7 مرات يوميا صباحا حتى يتوازن الإنسان في هذا. أحيانا إنسان مسلم حتى وغير مسلم، لكن المسلم أكثر يحتاج إلى مساعدة إلى معاونة في كل شيء، قد لا يستقل الإنسان بذاته في كل أمر، يحتاج إلى من يساعده. فالأذكار أحيانا تكون معينة، الأخوة في الله معينة، المرأة عندها أختها في الله تكون معينة خصوصا في زمننا ذا. Jadi Habib mengatakan di sini ada zikir yang Nabi SAW ajarkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dibacakan setiap pagi 7 kali untuk menjadi penguat dirinya untuk menahan emosi, mungkin perasaan marah, geram dan sebagainya, yang mana doa-doa ini dia akan membantu penolong. Seperti mana dalam hidup kita mungkin kita ada kawan-kawan yang tolong kita dan sebagainya, zikir-zikir yang kita bacakan ini akan menolong kita dapat sekurang-kurangnya mengawal emosi dan kemarahan kita. وهذا الذكر 7 مرات علمه النبي صلى الله عليه وسلم سيدتنا عائشة وهو مجرب جدا. لماذا؟ لتحسين الأخلاق وتهدية الغضب، خصوصا الغضب والانفعال. Jadi Habib mengatakan ini zikir ini memang mujarab. Mujarab ni maksudnya dah
lakukan dan telah mendapatkan natijahnya. Jadi kalau dilakukan selalu, insya-Allah dapat mengawal perasaan-perasaan tadi. وهي قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. 7 كلمات. اللهم أذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. Jadi di sini Habib bacakan doa tadi, Allahumma adhib ghaidha qalbi. Ya Allah, hilangkanlah kemarahan yang ada di dalam hati aku dan jauhkanlah aku min mudillatil fitan. Jauhkan aku daripada fitnah-fitnah yang mengelirukan. تمام. فهذا معين جدا على عدم الغضب والانفعال. Jadi ini di antara bacaan yang boleh kita bacakan setiap pagi untuk mengawal emosi dan kemarahan kita. Soalan seterusnya ada berkenaan dengan hak dan tanggungjawabnya seorang isteri dan suami yang sudah bekerja. Adakah seorang suami boleh menuntut kepada isterinya itu untuk segala dia punya expenses? Adakah it's 50-50 ataupun ianya hanya terhadap nafkah yang wajib saja diberikan oleh seorang suami kepada isterinya? Dan yang kedua adalah bagaimana seorang isteri atau seorang yang dah berkahwin, seorang wanita yang sudah berkahwin balance ataupun her duty sebagai seorang ibu, seorang isteri dan seorang pekerja. أيوة. نعم نعم. أيوة أيوة أيوة. نعم. نعم نعم نعم. الأمر الأول أن النفقة في الأساس والأصل إنما هي على الرجل وليست على المرأة قط أبدا. لابد حتى هذا الأمر أن يفقهه الرجال وأن يذكرون الرجال في المجالس أو في الدروس وغير ذلك. لابد يفهم الرجل أنه أنت عليك النفقة، أنت المسؤول على هذا الأمر، حتى وإن كانت المرأة تعمل، حتى وإن كانت المرأة غنية مثل من مال أبيها أو من أي مال، ورثت مال أو أي سبب من الأسباب حصل لها الغنى وكانت تعمل. ليس يعني للزوج الحق أبدا في أي شيء من مال زوجته أبدا، ليس له أي شيء. هذه قاعدة ثابتة، لابد أن يفهم الرجال هذا الكلام لأجل لا يحصل الخلل والخطأ. سبحان الله. Jadi Habib mengatakan yang pertama yang harus diketahui orang lelaki, yakni harta isterinya itu adalah hartanya. Maksudnya kalau dia bekerja ke atau dia mewarisi harta bapanya ke, dia seorang wanita kaya dan sebagainya, itu adalah hartanya. Kewajipan nafkah itu adalah kewajipan seorang lelaki dan harus diajar, diberitahu, diterangkan kepada orang lelaki tersebut agar dia tahu tanggungjawabnya dan apa yang harus dia lakukan. هل على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ممكن المرأة تعطي زوجها من مال الزكاة؟ لو كان عندها مال وجب عليها الزكاة فممكن تعطي زوجها من زكاتها، ولا يصح للزوج أن يعطي زوجته من زكاته لأنه واجب ينفق عليها، فلا يصح أنه يعطيها من مال الزكاة أبدا لأنها مكفية بإنفاقه كما يقول الفقهاء. Di dalam mazhab Syafi'i yang menarik, kalau seorang isteri tu dia kaya, dia nak keluarkan zakat, suaminya miskin, dia boleh kasih zakat dia kepada suaminya. Tapi kalau terbalik tak boleh. Suami kaya, isteri miskin, dia nak kasih isteri dia tak boleh. Kerana itu dia wajib kasih nafkah kepada isterinya. Jadi orang yang wajib diberikan nafkah tidak boleh diberikan zakat kepadanya. ولكن يعني إن كان برضاها ساعدت زوجها أو نفقة البيت فلها بهذا الأجر وله بهذا الثواب، ولكن بماذا؟ باختيارها وبرضاها، ليس بضغط عليها أو ليس بعدم علمها لا تدري. قد تظن أنهم كما يقولون الآن يعني يتعاون الرجل المرأة على البيت، ليس كذلك. الرجل أنت المسؤول عن نفقة البيت وهي لها أدوار أخرى في البيت تؤديها، لا يقدر أن يؤديها الرجل. Jadi Habib mengatakan, tapi kalau orang wanita ini dia secara voluntarily lah, dia nak bantu, dia nak apa, Allah Wasallam, bagus, itu adalah satu peluang untuk dia mendapatkan pahala. Tapi kalau dia buat kerana terpaksa atau dia buat kerana dia tak tahulah, orang manipulat keadaan ke apa, dia akan itulah
peranan dia, maka harus diberitahu. Namun dikatakan wanita ada peranannya yang lain dalam keluarga. Peranan untuk memberi nafkah, menjaga, membiayai keluarga itu adalah peranan seorang suami dan seorang lelaki. نعم وبالنية الصالحة عندما تساعد في زوجها عندما تساعد زوجها أو في بيتها لابد أن تحصل لها ثمرات ومنافع هذا الإنفاق. Jadi apabila dia contohnya dia secara sukarela membantu secara financial dan sebagainya, itu nanti akan mendatangkan keberkatan kepada keluarga tersebut kerana dia melakukan dengan kerelaan hatinya, keikhlasannya, insya-Allah akan memberikan keberkatan kepada keluarga tersebut. فأول شيء تنتفع به من منافع الإنفاق هذا في البيت بالخصوص أو غير البيت أنها تحفظ من الأمراض، من كل الأمراض. زمننا هذا خطير، كثير الأمراض، كثير المشاكل، كثير الحروب في العالم، كثير الهموم. ليس مثل ما قبل 40 سنة لا توجد مشاكل ولا حروب ولا هموم، لكن زمننا هذا متغير الآن. Jadi Habib mengatakan satu manfaat dengan wanita itu sama-sama membantu untuk infak dalam keperluan keluarga itu, ya ini keluarga tersebut Allah Ta'ala jauhkan daripada banyaknya penyakit. Dan kita tahu zaman sekarang banyak penyakit yang ada, perang sana sini, orang rungsing, risau apa dan sebagainya. Kalau wanita itu sama-sama berinfak, membantu keluarga tersebut, Allah Ta'ala akan pelihara keluarga tersebut daripada penyakit-penyakit yang memudaratkan orang-orang serta keluarga tersebut. فإنفاقها هذا أولا يحفظها من السوء. هذا ليس مثل شركات التأمين. الناس الآن يعني يشتركون في ضمن شركات التأمين، لكن شركة التأمين لا تمنع عنك المرض. شركة التأمين تعوضك عند المرض، لكن إنفاق المرأة يحفظها من المرض أصلا، لا يأتي المرض أصلا. Jadi Habib mengatakan dia beza dengan insurans. Insurans kita beli, dia cover untuk cover kita dah sakit. Tapi kalau wanita itu dia infak, dia cover untuk dijauhkan daripada penyakit. Jadi dia beza, kalau insurans itu dah sakit, dia cover kita punya perubatan, tapi ini insurans untuk dijauhkan daripada penyakit. فارق لما تدخل في شركة من شركات التأمين وتقول لك أنا أضمن لك أن لا تعمل حادث أصلا، وليس ممكن تعمل حادث بعدين نعالجك بعدين نعطيك المال، لا تعمل شيء. وهذا الضمان أنك لا تعمل حادث أصلا في أذكار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تحفظك من السوء أنك لا تعمل شيء ولا يصيبك مرض. Begitulah contohnya kontrak insurans, kalau kamu accident nanti kita punya coverage gitu gini. Maksudnya dah kena accident dulu baru dapat coverage insurans-nya. Tapi di sini Habib mengatakan ini insurans sebelum accident-nya pun dah di-insured, diberikan jaminan agar diberi pemeliharaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak terkena mudarat dan juga penyakit. والأمر الثاني كذلك أنه في الإنفاق أنه المال يزداد ليس ينقص، كما هي نظرة غير المسلمين والكفار، يظن أنه إذا أنفق من ماله أنه ينقص، والحقيقة أنه يزداد كما قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة بل يزداد بل يزداد بل يزداد. Dan wanita tersebut ketika berinfak, jangan dia ingat bahawa kalau aku infak nanti duit aku sikit, harta aku sikit. Tidak. Sebenarnya hakikatnya apabila dia infak itu, harta itu akan berkembang. Itu bukan itu daripada hadis Nabi SAW yang mengatakan tidaklah orang yang menginfakkan hartanya itu kecuali akan bertambah lagi rezeki dan hartanya. وقد عد الإمام العزيزي الذي شرح الجامع الصغير للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، الجامع الصغير من حديث البشير النذير، عندما ذكر أحاديث الصدقة الذي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم فعد 70 فائدة في الصدقة، يعني فوائد دنيوية وفوائد أخروية، ومنها أنها تقي ميتة السوء، ما يموت المسلم ميتة سوء، يموت ما شاء الله ميتة طبيعية مرتاح، ليس أمراض ليس غير ذلك. Jadi di sini disebutkan Al-Imam Al-Azizi dalam mensyarahkan hadis Jami' Saghir tentang sedekah ini, dia mengeluarkan 70 faedah daripada sedekah. Faedah kehidupan dunia dan faedah kehidupan akhirat. Dan di antara faedah yang disebutkan adalah orang yang banyak melakukan sedekah itu dijauhkan daripada mati yang buruk. Jadi matinya mati dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, itu dijaga kerana apa? Kerana sedekah yang dikeluarkan. فإذن يعني الجواب كما هو لا يجب على المرأة أبدا ومالها لها الذي عملت وتكسبته بعملها وبدراستها لها، ولا يحق للزوج أن يأخذ أي شيء، ولا بد أن نذكر هذا في دروس الرجال. لكن إن أرادت المرأة أن تساعد بيتها وزوجها وأقاربها بالنية الصالحة فما شاء الله تحصل منافع ذلك وبركاته في الدنيا والآخرة. Jadi Habib mengatakan, Habib ulang lagi sekali,
harta seorang wanita itu milik dia, tidak ada hak untuk suaminya mengambil hak tersebut daripadanya. Tapi kalau dia ingin membantu, menolong dan sebagainya, infak dan sebagainya, maka itu adalah perkara yang baik juga, dia akan mendapatkan keberkatan daripada apa yang dia lakukan. بالنية الصالحة لأنها إذا ساعدت زوجها حق حياء ليس بالنية مستحية منه أو خجلت منه أو خاف أن يتهمها أنها بخيلة فهي تساعده قد لا تحصل على الثواب. الثواب النية الصالحة تساعد، تعرف أن هذا ليس واجبا عليها ولكنها تساعد ابتغاء رضا الله وحصول منافع هذا العمل الطيب. Jadi Habib mengatakan jangan lupa kalau nak buat niat, kalau tak niat nanti ialah jadi perkara biasa sajalah. Mungkin kadang orang buat kerana takut, kerana tak nak orang cakap dia ni kedekut ke apa dan sebagainya. Tapi bila kita niat sedekah, kita niatkan untuk membantu, niatkan untuk apa niat-niat yang baik yang ada agar kita mendapatkan ganjaran yang telah disebutkan tadi. وكانت سيدتنا زينب زوجة ابن مسعود تساعد زوجها ابن مسعود. Jadi isterinya Ibn Mas'ud iaitu Zainab, dia juga terkenal di antara orang yang menolong suaminya, yakni Abdullah Ibn Mas'ud. وجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتقرع الباب على الرسول صلى الله عليه وسلم. Dia pernah satu peristiwa dia datang kepada Nabi SAW nak tanya, dia ketuk pintu Nabi SAW. وكان في زمن الرسول عدد من الزيانب، زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة، وزينب بنت الرسول، وزينب زوجة ابن مسعود، عدد من النساء كلهن اسمهن زينب. Jadi ketika zaman Nabi SAW ni ada banyak wanita namanya Zainab. Zainab binti Jahash kita dah dengar tadi, apa Zainab isterinya Abdullah bin Mas'ud, dan ada beberapa Zainab lagi. فقرعت الباب إحدى النساء على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من بالباب؟ فقالت زينب يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أي الزيانب أنت زينب من؟ فقالت زينب امرأة ابن مسعود. قال ادخلي صلى الله عليه وسلم. Lalu ketika Zainab nak bertanya, dia ketuk pintu. Lalu Nabi tanya siapa yang di pintu? Lalu dia mengatakan Zainab. Lalu Nabi tanya, ni Zainab yang mana satu ni? Ada banyak Zainab. Lalu katakan, aku Zainab, isterinya Abdullah ibn Mas'ud. Lalu ketika Nabi SAW dengar, Nabi SAW pun buka pintu. Lalu dia katakan, silalah. طيب نسأل الله أن ينفعنا إن شاء الله. نعم وهذا أمر مهم جدا لأن النساء يعملن ويخرجن، فلا بد من التوازن ما بين عمل البيت وما بين التبعل للزوج وما بين العبادة والعلم، وهذا يكون كله بترتيب الأوقات. Jadi Habib mengatakan tadi ada soalan tentang macam mana nak balance dia punya role yang bermacam-macam kan. Jadi Habib mengatakan yang pertama sekali adalah untuk kita susun waktu kita lah. وكذلك إذا خرجت المرأة إلى العمل فتكون بالنية الصالحة في هذا الشغل في هذا العمل، تعمل أنها ليست في وظيفة عادية ولكنها في وظيفة دينية، هي تثاب على هذا وتؤجر على هذا بالنية الصالحة عندما تخرج، ليس لمجرد العمل، بالنية الصالحة في ذلك العمل. Jadi kedua, ketika dia keluar bekerja, dia kena niatkan. Jangan kau bekerja setakat nak kerja ke kerja ke apa dan sebagainya. Tak, dia niatkan untuk dia keluar dengan niat-niat menaikkan taraf agama apa dan sebagainya. Niat-niat yang baiklah. Agar bila dia keluar dia tetap dalam ibadah, dia mendapatkan pahala ketika dia keluar bekerja. وتحافظ على آدابها في ذلك العمل حتى يزيدها الله بركة وخير. Dan juga dia تحافظ على الآداب في عملها على نوع العمل حتى يزيدها الله خير وبركة. Dan ketika dia berada di tempat kerja, dia jaga dirinya, dia jaga kehormatannya agar kemudian Allah Ta'ala berkati rezeki yang dia bawa balik nanti. نعم وتستعين بالله سبحانه وتعالى بهذه الثلاثة الأسماء التي ذكرها سيدنا الإمام الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه قبل الخروج إلى العمل أو مباشرة العمل، تكرر هذه الأسماء الله الحسنى 3 مرات أو 7 مرات. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير 3 مرات و7 مرات. وقد ذكر سيدنا الشيخ أبو الحسن الشاذلي أن هذه الأعمال تقال أمام الأمور الصعبة أو الأمور الكبيرة فيباشرها الإنسان ويعملها ولا يشعر بأي إرهاق أو تعب. Dari sini Habib kongsikan beberapa amalan yang dikongsikan oleh Abul Hasan Asy-Syadzili. Ini amalan ini kalau nak keluar rumah baca, insya-Allah Allah Taala akan mudahkan urusannya agar urusan yang berat itu menjadi mudah untuk dilakukan. Iaitu yang Habib bacakan tadi, ya Qawiyyu ya Aziz ya Alimu ya Qadir
ya sami'u ya basir. Ni boleh catat lah pelan-pelan kan, nanti catat tulis. Itu dibacakan 3 kali atau 7 kali sebelum keluar rumah agar diberikan Allah Ta'ala kemudahan, keringanan bila kita nak melakukan tanggungjawab yang berbagai-bagai. هذا يقال أمام أي عمل ديني أو دنيوي. Tak kira lah amalan yang kita keluar, kita nak buat tanggungjawab dunia atau tanggungjawab akhirat kita, semuanya boleh. حتى لو المرأة مثلا أرادت أن تصلي التراويح 20 ركعة وهي طويلة فتقول يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع بصير. إذا أرادت أن تقرأ سورة البقرة وهي طويلة فأجل يعينها الله تقول يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع بصير فيعينها الله عز وجل. Ya, habis contoh kalau nak sembahyang tarawih 20 rakaat berat, baca ni insya-Allah dimudahkan. Kalau kita nak baca Baqarah tadi, surah Baqarah panjang sangat berat, baca ni dulu, nanti insya-Allah akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. وكان شيخنا سيد الحبيب محمد الهدار رضي الله عنه بعض الجلسات حقه 3 ساعات كاملة، وبعض الزيارات ساعتين. عندما يزور سيدنا حمزة هناك في العمرة أو في الحج يقف أمام سيدنا حمزة ساعتين. فالناس الذين معه يا حبيب إيش هذه زيارة طويلة ساعتين كاملة؟ يقرؤون يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع بصير، يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع بصير، تقوم بالأعمال الكبيرة من غير أن يشعر بالإرهاق والتعب ويراها يسيرة وبسيطة. Jadi Habib mengungsikan pengalaman beliau dengan Habib Muhammad Al-Haddar yang ketika itu dia ziarah Uhud. Dia ziarah Uhud, ziarah tempat makam Sayyidina Hamzah. Selalu kita ziarah sekejap lah, ringkas kan. Dia kata Habib Muhammad Al-Haddar tu 3 jam depan tu doa dekat depan Uhud tu, tempat Sayyidina Hamzah tu. Habib cakap 3 jam, cakap Habib ni panjang ni Habib, lama ni kita nak duduk ni. Tapi bila baca zikir tadi tu, alhamdulillah 3 jam tu rasa mudah, rasa ringan untuk dilakukan. وكان ما شاء الله يطبق السنة في الحج، فبعد رمي الجمرة الأولى يتجنب من الناس ويدعو الله بقدر سورة البقرة، وبعد الجمرة الثانية يدعو الله بقدر سورة البقرة. Dan disebutkan Habib Muhammad Haddar ni kalau dia buat haji kan, ketika dia lontar jamrah, selepas satu jamrah dia pergi ke tepi, dia doa panjangnya macam surah Baqarah. Kemudian jamrah kedua doa lagi panjang surah Baqarah. Mana nak dapat kekuatan tu? Dengan bacaan ni lah dia diberikan kekuatan. Mungkin Habib sebagai penutup 5 minit. Di antara soalan yang paling banyak lainnya adalah bagaimana untuk kita mendapat mimpinya baginda Nabi SAW. اللهم صل عليه. نعم، رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم تحصل عليه ب3 أمور غالبا هكذا، 3 أسباب. Habib mengatakan untuk mimpi baginda SAW itu ada 3 sebab. الأول هو سبب باطني يعني، وهو الشوق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتمني رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم والرغبة في رؤية الرسول، هذا الأساس. Jadi yang pertama adalah perasaan cinta yang mendalam, pengharapan agar kita memang betul-betul lah nak tengok dia, nak mimpi dia dalam mimpi kita. الأمر الثاني هو كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والاستمرار في هذا، لأن الرؤية تأتي، أنت تأتيك الرؤية من الرسول. Jadi yang kedua adalah memperbanyakkan selawat, kerana peluang untuk melihat itu ada, tapi dengan banyaknya selawat akan menarik peluang itu untuk kita mudah untuk melihat beliau. والأمر الثالث القيام بالأعمال التي يحبها الرسول وتفرح قلب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التخلق بالأخلاق الحسنة، القيام مع مساعدة الآخرين، حضور مجالس العلم والذكر والخير، هذه تفرح الرسول فتسرع الرؤية وتتكرر. Dan yang ketiga adalah melakukan perkara yang Nabi SAW suka. Di antaranya seperti hadir majlis ilmu atau bantu orang lain. Ini amalan-amalan yang Nabi suka. Kita boleh bacalah, cari. Kita banyakkan amalan tersebut agar lebih memudahkan, mencepatkan kita melihat dan boleh melihat berbanyak kali. ولذلك يقول العلماء أن أقل عدد يعني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو 20 مرة، 10 مرات في الصباح و10 مرات في المساء. Jadi berapa banyak nak baca selawat itu? Minimumnya berapa? Para ulama mengatakan minimumnya 20 kali. 10 pada siang hari, 10 pada malam hari. فأي مسلم أو مسلمة تمر عليها 24 ساعة ولا تأتي ب20 مرة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ضعف في علاقتها بالنبي صلى الله عليه وسلم وخلل في علاقتها بالرسول. 10 مرات في الصباح، 10 مرات في المساء. إلا من نقدر في الصباح خلاص قبل النوم 20 مرة، أجل تكون قبل النوم سبب لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi kalau tak boleh baca 10 pagi, 10 malam begitu, kalau terlupa ke apa, bacalah 20 sebelum kita tidur. Kalau 20 juga tak boleh buat, ini maknanya kita ada kekurangan lah, kita punya connection dengan Nabi SAW tu sampai kita boleh terlupa pula nak baca selawat walaupun 20 kali saja. هذا الحد الأدنى الذي لا يأتي بهذا العدد فاشل في العلاقة في الرسول صلى الله عليه وسلم.
مثل نتائج الاختبارات. الطالب الذي لا يحقق مثل 20 درجة راسب في الاختبار، خلاص. المسلم الذي لا يأتي ب20 مرة فاشل في علاقته بالرسول، حتى وإن كان ناجح في علاقاته مع الناس. ما تفيد علاقاته مع الناس مع الخلل في العلاقة الأصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi Habib mengatakan kalau kita exam kan ada just pass punya markah. Itu 20 tu just pass lah. Tak ada bawah lagi tu kira kita dah fail lah untuk hubungan kita dengan Nabi SAW. Habib mengatakan kalau orang itu berjaya dalam hubungannya, dalam kehidupannya, semua hubungannya bagus, tapi hubungannya dengan Nabi SAW itu tak cukup, nak selawat 20 pun lupa, maka itu satu perkara yang merugikan orang tersebut lah. 20 pun tak boleh nak kita buat. ثم فوق ذلك بدل 10 مرات في الصباح 10 مرات في المساء 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء، 100 مرة في النهار و100 مرة بالليل، 100 مرة بعد الفجر و100 مرة بعد المغرب، أو 100 مرة بعد الظهر و100 مرة بعد المغرب، أو 100 مرة بعد العصر و100 مرة بعد العشاء، ليلا ونهارا صباحا ومساء. بعد الاستمرار على هذا تبدأ تتيسر الأمور وتنفتح الخيرات وتأتي البركات. 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. Jadi Habib mengatakan kalau nak yang lagi atas lagi sikit, 100 pagi, 100 malam. 100 pagi yang lepas subuh, 100 malam selepas maghrib lagi 100. Itu insya-Allah lebih baik, lebih tinggi lagi dia punya kesannya. ثم الزيادة مفتوح ما شاء الله. Dan kemudian kalau nak baca lagi banyak tu silakanlah, tak ada had yang paling banyak. قال سيدنا الشيخ عبد الوهاب الشعراني أن شيخنا الشيخ نور الدين الشوني كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة 50,000 مرة، بعد كل صلاة 10,000 مرة. Jadi disebutkan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan gurunya Asy-Syauni membaca selawat sebanyak 50,000 satu hari. Jadi selepas satu solat 10,000. Jadi 5 kali solat 50,000. ولذلك يقول العلماء أن الذكر لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أيسر الأعمال الصالحة، لأنها لا تحتاج إلى مكان مخصوص، لا إلى مسجد، ولا إلى وقت مخصوص، ولا إلى شروط مخصوصة، ولا إلى طهارة، ولا إلى استقبال قبلة. ممكن الإنسان وهو يسير يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الله. Dan Habib mengatakan sebenarnya kalau kita lihat betul-betul, selawat ni adalah satu amalan yang tak ada banyak syaratnya. Tak perlu wuduk, tak perlu menghadap kiblat, tak perlu dalam masjid, tak perlu begitu begini. Kita jalan keluar masjid, balik pergi buat apa-apa pun boleh sambil-sambil kita baca selawat. Jadi amalkanlah selalu bacaan selawat dalam apa-apa pun keadaan kita. وقد روى الإمام أبو موسى المديني بسند حسن كما قال حافظ العراقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي في اليوم والليلة 100 مرة قضى الله له 100 حاجة، 30 من حوائج الدنيا و70 من حوائج الآخرة. Jadi di sini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Madini bahawa Nabi SAW mengatakan barang siapa yang berselawat kepada aku satu hari 100 kali, Allah Ta'ala akan memudahkan baginya 100 hajatnya. 30 hajat dunianya, 70 hajat akhiratnya. كل يوم 30 حاجة من حوائج الدنيا، بعد أسبوع تنتهي حاجاتنا كلها، خلاص كل شيء حصلنا عليه. Habib kata kalau setiap hari dapat Allah Ta'ala tunaikan 30 hajat kita, jadi kalau satu minggu dah berapa hajat dah tertunai, dah semua dimudahkan. عملنا دورة في بريطانيا للطلبة والطالبات فطلبنا منهم تحقيق الحديث هذا، وأن كل واحد يطلب في ورقة 30 حاجة من حوائج الدنيا، وفي الورقة الأخرى 70 من حوائج الآخرة، واليوم الثاني 30. أكثر الطلبة فشلوا، يعني خلاص انتهت حاجاتهم كلها، يطلب 10 حاجات وانتهت خلاص كل شيء. Jadi Habib kata waktu dia dekat Britain dia ada buat macam workshop kepada ada anak-anak muda. Dia kata okey, aku kasih korang kertas, dalam setiap kertas tu taruh 30 hajat dunia, 30 hajat 70 hajat akhirat. Kemudian kertas kedua, ketiga. Ketika mereka isi dah masuk kertas kedua dah tak tahu apa lagi nak tulis. Habis cakap korang semua fail, tak cukup pun nak isi sampai seminggu. Baru hari kedua dah tak tahu nak minta apa lagi. وأكثر الحاجات متداخلة، نفس الذي طلبوا هذا طلب هذا، نفس الذي طلبته هذه طلبته هذه، نفسها متداخل، ليس جديد كثير، متداخلة كلها عافية، أمان، مال، نجاح، كذا. Jadi Habib mengatakan kalau yang dia isi full pun bukan full pun, sebenarnya dia ulang-ulang benda sama juga. Kesihatan, keafiatan, harta, kemudian kejayaan. Jadi pusing-pusing kat situ juga dia apa permintaannya. نعم، ولذلك من أعظم الدعوات التي يطلبها حبه سبحانه وتعالى وحب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi perbanyakkanlah selawat agar kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن أعظم الدعوات التي ندعو بها ولا ننساها أبدا ولا نتركها أبدا، بل تكون أول الدعاء مباشرة أو آخر الدعاء بعد ما نطلب ما نريد من الله، نختم بهذه الدعوة:
أعظم دعوة على الإطلاق. ما هي؟ واجعل آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله. هذه الدعوة أعظم دعوة. كل الدعوات لا تنفع إذا الله لم يعطي المسلم هذه الدعوة. وكذلك مرافقة النبي محمد فوق في الجنة. ممكن ندخل الجنة لكن بعيدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Nah, jadi Al-Habib mengatakan dan jangan lupa juga ketika kita doa, ini doa minta dua perkara ini. Tak kira lah awal doa kita atau akhir doa kita, iaitu ya Allah jadikanlah akhir kalimat yang kita keluarkan dalam ketika sebelum kita mati itu kalimat la ilaha illallah, dan kita minta Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita menemani baginda sallallahu alaihi wasallam nanti di syurga kelak. Jadi ini dua doa jangan lupa untuk kita masukkan dalam doa kita, tak kira lah awal doa ke akhir doa, agar kita mendapatkan doa ini. Kalau kita dapat doa ini, apa lagi kebaikan yang kita nak kan? Maksudnya begitulah. تمام. فاتحنا الله يجعلنا وياهم المتجالسين فيه سبحانه وتعالى، وينفعنا وياهم بالعلم وبالذكر، ويزيدهم توفيق ويزيدهم حفظ ويزيدهم عناية سبحانه وتعالى وقوة على طاعة الله وعلى أداء ما وفقنا ما كتبه علينا وما ندبه إلينا سبحانه وتعالى، ويحفظ الأولاد والبنات والذريات، سرب لهم بالأنوار ظاهرا وباطنا. فنحن مشتاقون الى لقاء الله من غير ضر مضر ولا فتنه مضل، واجعل قبورنا بعد الموت من رياض الجنه، وبلغ الامال في جميع الاحوال مع العوافي الظاهره والباطنه والرقي في المراتب الفاخره والتوفيقات الكامله والعنايات، وبلوغ الامال وقضاء الحاجات وبلوغ الامنيات، وما طلبوه وما سالوه وما يتمنونه ربنا يحققوا لهم ويحققوا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم والأقاربنا وأحبابنا مع العوافي والخيرات، وعلى من واه الصالحون وينوونه، ويرحم موتانا خاصة وموت البلاد عامة، والمتقدمين في هذا المسجد والمتقدمات في هذا المسجد، وعلى من واه الصالحون وكل نية صالحة، بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara kita bersama dengan Habib. Jadi Habib akan istirahat sebentar, tapi Habib akan tahdik bayi-bayi yang ada 3 bayi saya difahamkan. Jadi Habib akan ke sana untuk tahdik bayi-bayi insya-Allah. Jadi kita berikan laluan untuk Habib untuk lihat, dan kami minta muslimah untuk ke sebelah kanan kerana kita akan menyiapkan masjid untuk solat zuhur insya-Allah. Jadi